cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau lo bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Assalamualaikum korang, welcome back my video channel Ahmad Bazri. So, video kali ni kita nak bawa korang pergi sesuatu tempat dan ramai orang singgah ataupun ramai orang tak tahu datang Kuantan ataupun orang Kuantan tak tahu jalan nak pergi ke tempat ni. So, video kali ni bukan saya nak tunjuk korang memasak ke, tapi video kali ni saya nak bawa korang pergi jalan Pantai Batu Pelindung, okey, yang ada penyung besar tu. Penyung besar yang dulu viral ni. Dulu saya pernah pergi tapi tak jumpa jalan. Lepas tu baru bila saya tak ingat, saya pergi dengan kawan-kawan saya jumpa sebab dia ada signboard. Signboard arah tuju ke Pantai Batu Pelindung lah. Okay, so video kali ni saya nak bawa korang jalan ke Pantai Batu Pelindung yang ada gambar penyu besar tu. Okay, so tengok video ni sampai habis. Sebelum kita nak pergi, nak gerak, korang like, follow and share video ni dan subscribe video ni. Okay, jom kita pergi. Okay korang, so kita dah sampai Pantai Batu Pelindung yang ada penyu besar tu. So kita ni area pantai dia. So hanya satu ramai lah orang. Dia dekatnya apartment, yang ada 2 apartment. Ni pantai dia. So kita nak pergi pantai ni. Nanti so ini banyak kereta yang sampai sebab ini dalam pukul 1. So pantai ni dulu tak ramai sangat orang sebab ada penyu besar tu. Dia jadi ramai orang. Okay, kalau korang tak boleh lalu parking sini. Sebab parking ni limited sebab ni pasir halus ni. Nanti jeluk pula. So, korang nak pergi ke pantai, kena lalu sini.
Tu tengok pantai dia. So kena jalan kaki lah nak ke penyung besar tu. Okey. Nampak tu? Penyung kat ujung tu. Dia nampak pantai dia. Pantai ni tak lama sangat orang datang. Sebab ada yang orang tak tahu jalan. Sebab dulu saya pernah pergi tapi tak tahu jalan. Sebab dulu tak ada signboard. Sekarang dah ada signboard, jadi orang tahulah jalan dia. Jadi orang tak tahu jalan. Dan sekarang dah ada signboard, jadi orang tahu jalan kat mana. So kita akan jalan ke penyung sana. Pergi ke penyung sana. So ini hari Sabtu, tengah hari. So orang tak ramai lagi. So nanti petang mungkin ramai. So mana yang orang Kuantan ataupun orang luar dari Kuantan nak jalan ke sini, boleh jalan ke Kuantan, Pantai Batu Pelindung. Nanti korang search je. Kat situ nampak dia penyung. Penyung besar. Okay, kita akan pergi sana nanti. Okay, jom. Okay, kita dah sampai kat ujung ni, kat penyung. Okay, so agak jauh sikit lah nak jalan sebab pasir kan. Tengok ni belakang saya ni. So penyung yang besar. So ramai yang orang yang mancing kat pantai ni. Cantik sebenarnya, tapi tak ramai orang tahu. Okay, nampak. So nampak pantai Batu Pelindung yang ada gambar penyung yang dulu viral dulu, yang pelukis jalanan lah, dia lukis buat dari tempat ni menarik, dari pelancong lah. Okay. Ini penyung, kalau tengok dekat besar, tapi kalau tengok jauh penyung. So ini anak penyung. So tak siapa nak pergi jalan Kuantan belum sampai lagi ke sini, ataupun orang Kemaman, orang Terengganu apa luar dari Kuantan, boleh singgah ke sini nak ambil gambar ke, yang mandi pantai pun boleh. Okey, nampak pantai dia. Ni penyung. Okay, kita nak pergi ke atas tu, atas Batu Penyung tu. Sebab ni belakang ni ada laluan dia, jalan nak pergi ke atas tu. So nampak ni batu besar ni, kau kena panjat atas tu. Sebab dulu saya pernah datang sini yang kawan-kawan. So ini jalan dia. Kena hiking lah sikit ni. Ya.
Ni. Oh. So kalau nak ambil view pantai, kau kena panjat ni. Ha. Yeah. So inilah view pantai dia. Okay, inilah view pantai. Pantai Batu Pelindung. Okay, siapa nak datang boleh datang. Kalau tak tahu pun boleh Google je ataupun tengok ke TikTok Batu Pantai Batu Pelindung. Semput dah. Hiking. Okay, nampak ni. Tu tebing. Gitu. Lebih kan jatuh. Ada duyung lah. Ada duyung lah. Bukan duyung tu. Itu orang. Itu orang. Okay. So kita nak pergi ke bawah ni. Ini ada satu jalan ke pantai belah sana lah. Okay, kita akan pergi bawah ni. Ini sebenarnya tempat pot-pot orang mancing sebenarnya. Okay, kita lalulah jalan ni. Okay, nak hiking lah sikit. Kita dah pakai selipar. So jalan ni, kita lalu jalan ni. Nanti saya tunjuk kat korang jalan ke pantai. Pantai sebelah sana, sebelah Batu Penyu tu. Dah sampai. Oh, ni ada satu lagi penyu. Korang tengok. Tu ada satu lagi penyu. So inilah pantai dia. Kalau nak hike, nak berkelah ke apa ke boleh je sini. Nak mandi ke. Okay, siapa nak mandi ke, nak jalan ke, boleh datang ke pantai Batu Pelindung. Nampak? Okay. So, pantai dia bersambung ke TC ni. Pantai Celuk Terpeledak. Pantai dia panjang pantai. Tengok ada orang motor tu. Ni siapa-siapa nak mancing ke, nak healing, nak hilangkan stres, korang boleh datang ke pantai Batu Pelindung. Okay, cuaca pun baik, tak panas, mendung je, hujung mendung. Tidak nanti demam pula. So, luas ni pantai sini. Apa ni? Boleh berkelah lah sini. Boleh berkelah lah. Siapa nak berkelah ke apa ke. Okay, kita nak seberang depan penyu tu. Tengok pantai dia, batu dia besar-besar ni. Patutlah orang lukis penyu. Macam mana lah orang boleh fikir lukis penyu. So ada lah, makin ramai orang.
Nampaknya orang-orang. Mak Saleh pun ada. Okey. Kalau nak jalan ke sini, itu pokok buah One Piece ke? Okey. Ni. Jom kita jalan sini. Nah, makin ramai orang lah. Orang jalan sini. So pantai dia. Tengoklah makin ramai orang. Tu yang pergi orang-orang ni. So inilah akak tu mungkin dia healing kot. Seorang-seorang akak tu. Okay. Ombak kuat juga ni. So makin ramai yang orang datang. So okay. So kita nak balik dah. Okay korang. So kita dah habis dah pusing ke pantai Batu Pelindung ni. Dah habis pusing tengok penyu. So sampai sinilah saja video kita kali ni. So siapa-siapa orang Kuantan ataupun bukan orang Kuantan, luar dari Kuantan, nak jalan ke pantai Batu Pelindung ni, boleh jalan je ke sini, ambil gambar ke, mancing ke, makan angin, healing, boleh je datang sini. Okay, so sampai sini saja video saya kali ini. So jangan lupa like, comment, share, jangan lupa sekali subscribe. Okay, bye bye semua. Assalamualaikum, jumpa lagi video akan datang. Okay.